Makan apa tu? Burger. Makan apa ada? Makan. Makan roti john. Hai. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Selama. Apa yang menariknya kat sini? Ada sungai. Ada Lagi? sungai. Padang batu. Sejuk. Adam sorang-sorang je camping. Mana ni? Jom. Umi, Ali yang sampai dulu. Sekejap, buka kasut elok. Batulah. Ni? Batu. Nak pakai batu besar. Kakak tutup. Fiar. Jadi buku. One, two, three, go. Adik. Mi ada kan cium apa? 1, 2, 3. Dipersilakan Muhammad Ali, go. Nur Afia, go. Muhammad Adam, go. Yeay, habis. Nak lagi. Dulu, apa tu? Tepi. Okay, cepat Ali tepi. Kakak nak lompat. 1, 2, 3, go. Ya, mana Ali? Wah. Okay, go kakak. Jap. Jajak tunggu Ali naik dulu. Bagus. Okay, Ali kakak tepi. Kenapa tu kau? Hop. Tepi, abang nak lompat pula tepi Ali. 1, 2, 3, go. Go. Ayah kejap abang. Abah, bila pasal kemah kau? Sabar, macam kemah nak tidur bawah sini. Okey. Ni tepi. Ais batang. Kakak batang. Ais batang. Ais batang. Kakaklah dulu. Ais dulu lah. Eh, awak sekolah juga Muhammad Ali? Tak. Nak sekolah? Tak. Siapa akan pergi dengan abang kat tangan? Tak. Siapa yang akan ke sekolah dengan Umi? Ada. Ali memang lagi ikut Umi. Siapa yang duduk rumah dengan Umi? Saya. Ali. Kakak pergi Sekolah. sekolah. Saya dah
start sekolah. Tahun berapa? 12. Isaac. 11. Satu. January. Masuklah. Masuklah. Lala. 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 Lala, ba? Hello. Ali kat mana ni? Pipi. Camping. Oh, ya camping dengan apa ni? Naik apa? Abang. Naik van. Ali suka naik van tak? Suka? Suka? Ya ke? Ali nak tidur kat mana nanti? Tidur kat sini. Camping. Yalah. Camping. Tidur kat luar ke kat dalam van? Kat luar. Dalam. Wah. Dalam. Keluar. Kat luar. Kat luar van. Adam tidur seorang kan kat luar van? Dalam kemah kecil kan? Haa. Okey. Mantap lah. Good luck. Good luck. Hmm. Kalau apa-apa kejut ke abah je. Ha. Dah tak boleh lompat-lompat dah lah. Kenapa? Bahayalah. Kan jatuh kipas tu berpusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hook dia macam tu je. Bahaya juga. Dah. Tapi dia tengok nanti tempat yang boleh di hook. Basah je dulu. Pakai. Bakar kakak. Bakar bang. Boleh juga. Bakar bang. Oh, lubang tak boleh eh? Selamat ke? Pak boleh tu. Tarik. Ali dengan tarik. Dengan tarik. Selamat kot. Jangan tarik. Jangan tarik. Ali lepas. Lepas minit. Jangan. Laju. Kita nak bawa kemah untuk Adam. Adam tidur dalam ni kan? Tidur seorang-seorang. Ini kemah pertama. Dengan Umi, abang Umi beli dulu. Kita muat kan? Itu dia punya apa, Pak? Fiberglass dia pun ada je. Kita pun memanjang lah nak. Dia mencabar jugalah. Buat apa? Dia nak kena buka dalam yang sempit ni. Dah keluar, Pak.
Dah tu lagi betul kan kat sana? Kau apa? Tu tarik tu. Dah masukkan dalam. Dia ada hook kan? Ujung dia perasan tak? Dia macam ada hook ujung sana. Ni ha ni. Tu. Dia masukkan dia kat situ. Kanan okey dah. Tu ah, pegang ah. Besar juga memang ni. Ya. Besar. Ni lagi tak? Dah. Muat. Mesti buat. Sebab tempat ni kecil. Abah suka kemah mana? Kemah yang besar tu ke? Yang tinggi yang kita letak pihak tenda tu ke? Yang mana? Pen. Ha? Pen. Buat apa? Bapak tu. Dah siap? Tenda pun okey kat tapi malas nak pasang. Tak tahu. Dah siap? Dia ada kain kat atas ni. Mana kain tu? Tu je ke, Pak? Pak? Dah boleh ke, Pak? Kejap. Masuk. Dah boleh masuk ke, Pak? Dah. Abang. Masuk ke mana? Wow, kat situ ke? Wow, Pak. Okay, kita dah siap pasang kemah untuk Abang Adam. Abang Adam akan tidur di luar. Okay, Abang Adam. Okey. Okay, Ali pun nak tidur luar? Nak. Okay, Bye. bye. Selesa tak? Macam ambil sendiri jugalah. Nantilah. Kita tengok dulu kat sana ada apa. Oh, sini lagi best mandi Dam. Sini bawa nama dia ni Sungai Rambung dia cakap tadi. Semalam. Ni bawa Sungai Rambung. Tu sungai lain. Maksudnya dia ada dua buat sungai. Ha. Yo. Ni banyak batu. Ha. Oh, sungai kat sini dia macam perlahan sikit. Sana dah kan. Tu tak ada. Ni tak ada. Mana? Ni ada ikan. Ada ikan? Waduh, rugilah tak bawa pancing. Ha? Rugilah tak bawa pancing. Oh lah ada ikan. Tapi kecil je ikannya. Oh sejuknya. Kan? Angin bertiup. Sepoi-sepoi kesejukan. Betul lah. Ni sesuai lah. Dengan awak. Ni macam dalam aja. Oh jernihnya air tu. Abang yang tu lu boleh siapa? Lah tu ada nasi. Ni turun kat sini lagi. Abang, ada rasa tempatnya ada tak payah pelampung. Tak apa dah abang. Kat dalam. Ada tengok ni. Apa dia ni? Ni apa dia? Ni.
Ha. Pasu. Tak pasu. Itulah tempat orang datang getah tu. Memang bekas dia ni. Ni Tengah. pokok getah. Ha. Pokok getah tua. Tu. Nampak? Bekas dia tu. Okay. Hmm. Getah tu turun sini. Takun dalam bekas tu. Campsite ni kita je dia duduk. Tak ada orang lain lah. Tu kita kat sana. Ayo ke bengkel. Yang lain semua kosong. Sini. Ya. Kita tengok dalam tu, cantik tak? Yang best tu. Ayah buat juga. Rakan pulang semut. Hati-hati turun. Tu ada semut dah dah. Ada semut. Sini lagi cantik. Nak mandi kat sini lagi. Aduh, nak mandi kat sini ke lagi? Rasa dulu Abah pernah datang sini lah. Ni yang sini. Betul lah. Abah pernah mandi lah kat sini dulu. Dulu tak ada campsite ni. Oh, dia macam hutan biar. Dia tak ada lah terbiar. Cuma tak ada lah orang jaga. Tapi ya, betul lah Abah mandi kat sini. Abah pernah buat photoshoot gambar Umi kat sini. Lah. Ya. Pergi tengok kat sana. Di sini boleh lalu kat dah. Banyak pula lawa ni. Pati naik lagi. Tapi apa pokok? Dia macam sungai. Ni dah macam sungai. Tapi Ya. dia bagus. Hmm. Mungkin yang ni pergi kepala air ke? Air tu. Tak lah. Jom. Pergi sini pula. Dekat sana tu tandas yang sedang dibina. Dekat tandasnya ada satu je kat belakang sana. Jauh pergi. Kalau lah yang kisah awal-awal tak payah berjalan jauh dah. Ni kena. Oh tu, kursi pengurusan, pengukuhan pasukan. Oh, veteran buat kat situ. Dah tengok kat sini, macam menarik juga. Kat situ pun macam menarik juga. Tu Dewan Terbuka. Oh. Kayak tu. Ni nak main tu, water rafting ke. Rafting, camping, hiking. Uyuh. Tu Adam. Dia pilih apa tu? Ada mana air kasih tak? Buang, nampak tu? Buang ke dalam tong sampah yang disediakan. Dan dia suka buang.
Ni Adam, satu Adam tak buat tu. Ni. Ui, lagi best lah. Mak, dia tak boleh mandi. Ha, tak boleh mandi. Kucing pula. Uyuk dah itu cepat. Mana yang tuju? Allah. Kau orang bagi jeram. Jom. Ha. Jom tak? Tadi kuku ada. Baju. Jom kita balik ke kemah kita. Tak semua orang baru. Masak dulu lah. Ha? Masak dulu lah. Masak dulu. Abah jadi bayar apa? Ini bayar apa ni? Kita macam yang ni explorers ke team building. Team building nama dia. Sukan dia buat just sukan apa kita panggil dia? Sukan neka. Dia kurang lah. Balik kat situ. Ini tandas yang tengah dibina. Setiap tapak memang ada plug point. Contoh macam ini. Ni zon B Sakura, B11. Ada plug point. Plug point dia bagi dua kan Adam? Bah. Ada dua plug point. Ni depan Ada dua sungai. Ni sungai lain. Lupa dah nama sungai ni apa. Semalam ada mandi sungai ni kan? Semalam ada tidur ada nyamuk tak? Ada. Ada, okey. So Adam tengah kemas-kemas kemah dia ni. Dah nak tutup balik dah. Lepas tu di kemas-kemas dia jumpa satu benda. Ni nampak ke tidak? Baru nampak sikit. Ini tiket perkemahan atau camping pertama Umi dengan Abah dulu. Masa Umi dengan Abah je baru kahwin. Dekat. Nampak tak? Ya. Dah baik. Majlis daerah Baling, Ulu Legong. Ni tahun bila ni? Alamak, tak ada pula. Kalau ada tahun tu dah tak nampak dah Adam. Ni kalau ikutkan 2016 lah. 2016, 10 tahun yang lepas tiket ni Adam. Kemah ni lah, kalau beli kemah ni sampai je terus kemah ni, terus malam tu abang dengan Umi pergi camping kat Ulu Legong tu. Tidur 2 orang je kemah ni, bayangkan. Barang semua tak luar, dah tak muat. Lepas tu ada budak masa abah dengan Umi dalam kemah nak tidur kan, ada budak tu lalu. Lepas tu dia cakap, kecilnya kemah tu. Okey, dah sama kemas. Kita cari tempat mandi sana. Ada? So kemah ni kemah Scout 210 daripada brand Gillett. Mana nak sebut tak? Gillett rasanya. Dia beli pada tahun 2016. Kita beli online ke? Kita beli online. Tak, abang beli online. Masa tu beli Lazada, Shopee pun kita tak pakai lagi kot.
Masa harga kemah ni tak sampai 100 dah, dalam RM60 kot. Lepas tu abang beli. Kono-kono macam muat. End up dia. Yang ni kita nak review kan tapak-tapak yang ada kat sini. Tapak perkemahan. Ni zon A Mawar. Ni semua zon A lah. So beza dia kalau tengok zon A ni dia dah ada peta. Dan dia letak pasir yang tak ada batu-batu lah sebenarnya sikit. Kalau tapak lain tu dia banyak batu kerikil tu. Kan? Okay. Jom kita pergi tengok seterusnya. Jom Ali Afia. Jom Afia. Abang, dia ikut kan? So yang ini zon A Mawar. Zon A Mawar. Tapak 2 pun sama. Ada plug point, 2 plug point. Abang, ni pokok besar kan? Ya kot. Ni Mawar A3. Yang ni zon A Mawar A4. So beza dia saiz tapak lah kan. Kan ada kan? Beza dia tu saiz tapak lah kan. So ada 4 zon A. Cuma tak pasti bawah tu pun ada lagi. Nanti kita tengok tu zon apa. No tapak besar tu. Okay. Next, Adam baca kan? Jadi sesuai no tapak tu. Zon B, Sakura, tapak B2. Ada batu kat Jadi beza dia yang tu. Kalau zon B, tak ada petak-petak. Dia tak bagi siap. Dan ada batu sikit-sikit lah. Batu-batu kerikil tu ada. Yang macam ni. Ada batu sikit kat tengah dah. Tapi kelebihan dia dekat dengan tandas. Sebelah dia tandas lah. Ni tandas. Ya. Apa? Tu buah getah. Wager. Kalau pecahkan dalam tu, Ha? dia ada macam sponge sikit kot. Ni biji benih dia lah. Ni kira biji benih getah lah ni. Jom. Jom. Wei, Ali keluar tandas. Masuk tandas. Di sini ada 2 tandas. Ada lelaki dengan tandas perempuan. So rupa tandas dia macam ni lah. Ini gelap buat berhampi. Ya buah mati. Anda okey. Ada shower. Anda duduk. So kat luar ni ada ruangan bentangan lah. Lantai penuh batu. Ini besar. Mana? Untuk basuh pinggan. Oh, belah sini je sinki kan? Belah sana tak ada sinki kan? Jom. So ini tapak. Tapak apa dah? Don bisa juga. D3 lah. Kalau ikutkan kita book tapak ni kan? Sebab kita tak tahu macam mana rupa kawasan setiap tapak ni. So kita book B3 lah sebab kita tengok saiz dia tu memanjang. So bila fikir-fikir balik, oh muat kot dengan van kan. Tapi bila sampai van memang tak boleh masuk lah kat sini. Memang boleh jalan kaki je. So kita minta tukar kepada tapak sana, B, Sakura B9. So yang ini adalah zon Y camping Azalea.
Tak pasti lah ni camp apa plug point untuk Y-Cam ke apa ke, tapi sebab B3 dah ada Mana Abah? plug point dah. Abah mana? Jom kita pergi tengok kawasan zon Y Camping Azalea. Jom. Buat apa ni? Abah buat apa tu? Oh, abang tak tahulah. Ni buah apa ni? Motor. Buah apa ni? Tak tahu. Abang tak tahu. Nanti kita google lah. Nak? Google kan yang tu. Abah. Ya. Terus lagi. Kat sana. Cepat Ali depan. Oh, tu ada batu besar ram. Ali jalan. Abah, tu. Dilarang menebang pokok kalau kat Y-Cam ni. Abah ada buat Abah. Macam rotan tu. Akar kayu. Tengok. Air ni betul. Oh, tapi kalau kat Y-Cam ni Adam kan, dia macam tak ada kawasan yang lapang sangat. Ni. So kalau kata nak, ada jeram. Wow, kat situ tak nampak lah. Kat situ lah. Sini lah. Nampak sungai lah. Macam bunga. Tahu. Dalam ni. Di dalam lah, Abah. Dalam eh? Jangan tolak kakak ni. Kejap. Oh, kat sini lapang sikit lah. Tapi kalau lapang-lapang pun kemah 2 person, 4 person je boleh masuk ni. Wow, cantiknya. Air dia warna biru. Sekejap ya. Abah. Abah, gambar-gambarnya macam posin tu, guys. Wih, ni lagi best mandi dah. Air pasir. Ada apa ni? Tunggu daripada batu tu. Terkejut daripada batu tu. Nanti kita datang mandi kat sini juga, okey? Okey. Dengan Umi. Dengan Umi. Abah. Ha. Abahnya apa tu? Ya, Sini dalam dah. Best ni. Lagi lah. Lagi kita mandi kat sini juga, okey? Baru kita mandi kat atas tu. Lepas tu baru kita datang sini. Abah tu. Okey. Dan tu guys, kita tidak. Okey, Ali? Okey. Jom. Oh, kat sini boleh turun. Yo. Hati-hati, jangan laju. Laju apa? Ali, sabar Ali. Afia, ni apa Adam tolong bawa Ali. Masih kat luar dekat tu. Wih. Dah. Wow, bestnya. Mana Ali? Sini tangan dekat bawah. Sini tangan. Sejuk tak? Rasa air dia sejuk tak? Sejuk. Sejuk? Macam dekat posium ke air dia?
best lah. Baju pula awak tak pakai. Lagi. Ali rasa juga air tu, Ali. Rasa air tu sejuk tak? Abang tadi ada tu buka kasut. Afiq cakap, "Hana mandi." Kata. Sejuk tak? Main batu dah. Kasut terbuka. Pakai kasut. Sekejap. Sekejap. Nah, okey. Abang ada cakap gambar gunung. Bulan. Bulan. Tak melon. Tak tahan. Jom kita gerak. Jom. Sungai. Okey, dah. Nak tangkap tombak ke Tangkaplah. Tangkap. Alah, kasut dia cabut. Cepat. Abang dia kok ni tau. Okey. Biji getah tunjuk kat Umi nanti, okey? Tunjuk kat. Ya. Biji getah. Oh. Sakit. Jom jalan sana. Ali sana. Mana? Mana? Abang. Sini. Ni, kucing ni. Kucing. Lah kan dia purple. Ali, kita ikut sini nak? Ikut kanan. Korang sana. Jom. Sana. Bawa Ali. Dah ada orang datang camping tu. Ada. Tak ada lagi. Kalau ada. 8.45 tak ada lagi. Oh, kat sini pun ada campsite juga ni. Tapak. Donti Melati ya. Jom. Tadi tu tengah melihat dulu apa. Dah ni ada tapak lagi tak? Tak ada dah. Satu dia tapak tu. Ya, ini tapak Zone B Sakura B5. Bah, tu dia tunjuk. Dia belah Sungai Rambung. Boleh ke main kat sini? Boleh? Nanti kita main sini juga nak. Jom kita pergi belah sana pula. Jadi kalau zone A Mawar ni ada 4 tadi. Sebelah dia zone B ya. Cuma yang ini plug point dia macam jauh sikit. Dia tak ada plug point betul-betul dekat tapak.
Mungkin kena tarik yang ini kot. Yang tu. Ni plug point dia besar ada 2. Plug point ke ni? Tapi kunci. Atas tu, kunci kak. Ni zone B. Sakura B4. Ini 4. B. Okay, ni memanjang. Kalau kata camper van ke, memang best lah. Kalau jenis yang nak set up belakang punya. Lepas tu kita pergi sana, sebelah dia ni ada Gandhi Sakura B6. ni Sakura B6. Yang ni tapak dia okey sikit, tak banyak batu sangat. Dia macam berpasir-pasir sikit. Ada plug point juga. Oh ni plug point dia kot Adam. Ni plug point untuk sini, untuk yang tapak sebelah B4. Kat sini B8 pula. Okey, masalah Ni B6 kan? Oh ni B4. Oh, 8 B7. ni B8. Ni B8. B6 ni. Ada batu besar. Okey lah. Kalau jenis kemah okey lah. Ni B7. B7. Ni B7. Jadi rasanya tu je kot. Tapak kemahan. Siapa nak pergi sungai kat luar? Kat jambatan. Jom. Saya ada nak masuk ni. Alah, pegang je. Pegang je. Dia ada air bah. Tak apa, pegang je. Okey. Jom, kita jalan kat luar pula. Je lah, pergi jalan. Pergi. Kenapa? Ali ikut kakak. Cantik tak? Jom jalan. Cantik juga situ nak mandi. Dewan terbuka. Ni bot untuk buat water rafting ni abang tu. Wah, ada mesin ni. Air. Tapi murah juga, air dia RM3 je. Air kopi Wonda tu. Ada Vico. Mana ni? Ada keropok-keropok, ada Maggi. Mana ni? Baguslah. Ni pun ada jual-jual juga, nampak? Keropok ke apa ke, nak pergi lah. Ali tinggi lah, boleh turun. Alah, dah lapar. Ali.
Sini cepat. Yalah. Ha? Oh, bawa titi tu ah. Okey. Ha. Abang nak jagung. Ha. Boleh bagi tak? Ha? Ha, cepat. Bagi. Boleh? Boleh ke bagi? Boleh, bagusnya bagi. Ha. Abang tak nak lah, abang gurau lah. Ha. Abang gurau lah. Mana tu nak bagi tu? Ha. Dah hancur dah, nak bagi apa? Allah jatuh. Jatuh dah. Kan, elok. Nak juga bagi tu. Okey lah, tak boleh lah. Okey. Tak apa. Kalau abang tak nak lah. Abang gurau je. Kan tahu? Kenyang tahu? Tahu? Ha. Jom. Bye, jom. Bye. Hmm. Bye. Tolong abang adik. Oh. Orang juga di sini dia bagi. Lalu tidak. Okey dah nak. Alah, jalanlah sikit. Exercise. Oh, itu yang mini hydro. Mini hydro tu. Masuk sikit, jagung. Oh, dia tengok sungai kat dekat situ ya. Jom. Kita nak balik dah. Kita nak balik ke kemah kita. Stella berkali-kali jatuh. Ui, masak apa Mi? Lemak. Kita nak buat sambal dah tu. Chilibo. Sahabat global. Tapi dah rosang. Ni daripada Terengganu. Kita try tengok power tak power. Nanti kita ubah tempat masak. Kat sana panas sangat. Cukup aku cerita je kan.
Eh, Rocky. Mana? Sedap jagung. Sedap jagung. Nah, ni. Mana abang hotel bang? Buat apa, Dam? Balik. Balik tak abang? Telur tu lagi. Hai. Hai. Abang buat apa? Abang ambil video. Bye. Saya tak makan jagung. Tak makan jagung tu. Jom mandi sungai. Tutup kami. Iuk lah. Dah abang. Jom, kita pergi dulu lah. Okey. Bye. Pergi mandi dulu. Nyanyi lagu Ali apa? Jom mandi. Abang kakak. Belakang lagi. Abang semua dah pergi depan dah. Tu abang. Hmm. Kakak. Abang dengan kakak tinggal Ali. Abang kakak. Ya. Sakit mana? Mem, abang pegang ni. Okey, jom. Kau ni. Kami. Ali, jangan begitu, bahaya. Ah, situ ah. Pencet ah, tu kau. Hai. Ambil lisen. Dah wait tunggu dekat bawah ni. Okey, go Ali. Kena. Ah, tu playground tu. Ni. Adam. Ali, bye-bye. Abang dah macam baby. Go, Adam. Bye-bye.
Bye, jom. Kita balik. Hati-hati. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.